Sekolah singgah dulu rumah tu. Hello, Assalamualaikum. Kenapa kunci? Steady, beli barang. Mana Atuk? Seksi. Kari Wan tu paling sedap. Lepas satu makan, kita solat Zuhur dulu. Dah makan, dah solat, kita nak siap balik. So, I nak pergi grocery shopping lepas ni. Kita pakai basic je, supaya muka tak nampak kusam. Moisturizer is a must. Wajib pakai. Sebab I memang kulit kering. After moisturizer, and I just pakai skin tint. Okay, just pakai 2 jari je dah boleh cover the whole face. This one, and this one you just have to blend pakai jari. This one memang I akan standby kat dalam kereta, dalam handbag. I akan touch up pakai ni je, skin tint. Ini kod 02 Ivory. You can see the difference with only 1 jari You see the difference? Beza ni kalau I keluar macam ni pergi supermarket, memang nampak kusam. Another half ni kita pakai kat belah sini. It's very easy to blend. It's very light. Nampak ni? Dengan hanya 2 jari boleh cover the whole face. Cream blush sikit. Dah siap. With only pakai skin tint dan nampak macam pakai foundation. Sekejap nak pakai tudung dulu. Jom kita dah lewat. Kan kalau keluar lambat kan sampai rumah kan dah maghrib. Bye geng. Bye. Bye.